Gerakan yang baik dari Ogo. Zikri dengan hantaran dan Gregor Moraes dengan jaringan. Ya, pergerakan yang pantas di kawasan yang sepatutnya untuk menyerang. Dan sekali lagi Hugo menjadi pencetus pada pergerakan ini, membuat hantaran kepada Zikri Khalili yang membuat larian ke hadapan, mempunyai ruang di hadapan beliau. Dan dapat melihat di mana kedudukan Gregor yang membuat larian sama bersama Zikri Khalili untuk menerima bola di kawasan tengah. Dan ya, satu hantaran yang baik. Ogo untuk Safwan dan kali ini Haris Haikal. Dia cuba mengambil satu lagi langkah. Ya, lebih sempurna sebenarnya, tetapi ya agak jauh juga. Harun ada pertemuan dengan Gregor Moraes yang terjatuh. Ada Haikal. Apakah melepasi garisan gol? Tidak. Gregor Moraes selagi ada kesempatan untuk tambahan jaringan berhasil. Dan bijak dari Gregor Moraes. Satu jaringan mudah untuk disudahkan oleh Faisal Halim. Sekali lagi Faisal Halim merobek gawang Kelantan The Real Warriors setelah dua jaringan di Kota Baru. Kini satu gol dari Faisal Halim. Satu hantaran yang jauh daripada pemain di kawasan tengah untuk Gregor. Di belakang pemain pertahanan pasukan Kelantan dari Warrior, dan membawa bola itu masuk ke dalam untuk menggelirukan Emrakis. Dan ya, hantaran di belakang mencelah-celah pemain Kelantan untuk Faisal Halim yang membuat larian di kawasan belakang. Dan ya, satu tapping yang mudah untuk mendapatkan jaringan yang kedua untuk pasukan Selangor. Faisal Halim untuk Alif Haikal. Faisal tiba dapatkan semula bola untuk Faisal Halim, memiliki peluang. Satu lorongan yang baik buat Gregor Moraes. Bijak untuk Gregor Moraes. Dan pastinya jaringan untuk Selangor. Biarpun dengan 10 pemain, Gregor Moraes. Ya, inilah jaringan yang boleh dikatakan one moment, one goal daripada pemain-pemain Selangor. Dan kalau kita lihat balik Abu Nadi di kawasan tengah, disebabkan sebelum itu pemain-pemain Selangor cuba menekan di kawasan kotak penalti pasukan Kelantan. Dan ya, satu hantaran lurus yang cukup baik. Soal Arifin, itu adalah peluang keemasan sebenarnya untuk Albert Kang. Sumbangan yang cukup besar untuk pasukan Selangor. Peluang bagi Kelantan. Itu adalah percubaan dan juga ujian yang pertama. Kena melengkapkan 4 minit yang diberikan oleh Kamil Zakaria dengan Selangor meraihkan kejayaan mereka untuk meneruskan kemarahan ke peringkat suku akhir Piala Malaysia. Bagi meneruskan kemarahan dengan keputusan mutamat Selangor 3, Kelantan The Real Warrior 0.